Alright, selamat pagi. So, kita kena bila kita semakin meningkat umur, kita kena buat kajian ataupun kita kena test apa benda yang kita boleh buat di hari tua. Contohnya kita nak beli ayam ke, kita nak jadi petani ke, kita nak jadi penanam bunga ke. So, kita kena test. Bila kita dalam umur 50 ke atas, kita kena test. So, kita kena test dan kita akan tengok yang mana sesuai. Alright, selamat pagi. So, kita kena bila kita semakin meningkat umur, kita kena buat kajian ataupun kita kena test apa benda yang kita boleh buat di hari tua. Contohnya kita nak beli ayam ke, kita nak jadi petani ke, kita nak jadi penanam bunga ke. So, kita kena test. Bila kita dalam umur 50 ke atas, kita kena test. So, kita kena test dan kita akan tengok yang mana sesuai.